Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Dia Imamku episod kedua. So, jom kita tonton. Takkanlah aku nak selamatkan kereta kau dari kaki aku. Tumpah air je pun, bukan api. Biasalah kan. Orang miskin macam kau memang dengki dengan orang bandar kaya macam aku ni. Patutlah otak tak berkembang. Kejaya pun tak ke mana. Kau tu bernasib baik Mak Su yang kaya tau. Kau tu tak ada apa-apa. Belagak tak bertempat. Belagak-belagak aku pun berisi tau. Bukan macam kau. Belagak pun tak tahu ada apa. Okey. Itu dia, dua watak akhirnya ditemukan pada episod kedua, iaitu Humairah dan Dahlia. Diorang ni sepupu sebenarnya, tapi seorang dia selalu gaduh mulut lah, tapi nak gaduh fizikal, nak macam Dahlia macam nak tumbuk je si Humairah. Tak tahu apa yang buatkan, apa punca diorang ni macam tak selalu belaga angin. Kita kenal Dahlia, pelakon Dahlia ni sebagai Sally dalam Aku Bukan Ustazah. Aduh Sally, dah kenapa pakai tudung macam tu? Aku kata tak penat ke koma asyik gaduh? Sis tengok dan dengar mulut bahasa semua dah penat. Macam tak boleh berdamai ke? Kalau kita tak suka orang, kita nak jumpa pun, nak mengadap pun tak boleh. Tapi dua watak ni selalu je ada masa selalu cari point untuk buat menyakitkan satu sama lain. So itulah Humairah dengan Dahlia. Nek Bunga tolong lenyek mulut cucu-cucu dengan cili. Jumpa je gaduh tak ingat dunia. So yang saya tahu dalam drama ni ada Nek Bunga. Nek Bunga lakonan Khatijah Tan tak silap saya. Dan dia ni ada seorang lagi, cucu angkat ke apa, nama dia Amiruddin Tabudin. Jadi macam Budin ni memang, kalau kita tengok dalam drama ni, macam awal sangat saya nak cerita pasal Budin ni. Tapi kita cerita pasal dua watak ni dulu, Humairah dengan Dahlia dulu. Kita cerita kemudian macam mana tiga watak ni bakal ditemukan, macam apa plot yang mengaitkan tiga watak ni. Tapi Amiruddin ni atau Budin memang cucu kesayangan Nenek Bunga lah, walaupun tak berkait. Tak tahu lah berkait ke tak. Tapi kita jumpa lagi. Sekian.